Dengan mi sama ni, apa ni lalak mi? Ha, tadi terkata tak nak makan kan. Tengok Umi dah buka ramai makan. Tengok. Umi yang nak rembat. Umi cakap, yo. Umi nak tahu ke tengok cerita ni? Umi tak dibenarkan tengok YouTube yang ganas-ganas Kalau Umi tahu ke tengok YouTube. Siap kau dengar Muhammad Ramadan Ibrahim. Tadi ya. Sikit-sikit suruh Umi dia. Sikit-sikit suruh Umi dia. Pas Umi meninggal Umi dia. Ha. Nanti Umi tak nak bayar wifi. Ayah suruh stop cerita kartun ni. Kalau yang cerita yang RM60 tu, Netflix tu ayah tak bayar, korang tak ada cerita. Sebenarnya anak-anak duduk rumah, ada ibu madrasah Super Mimi ni elok didik. Daripada anak liar kat luar tu. Dulu Umi duduk Luar Timur. Dulu Umi duduk Luar Timur, kalau kau masih ingat lah, mana Pak Mamat? Kau tanya Pak Mamat. Mai budak-budak muda Luar Timur. Kau cari pergi kat Luar Timur tu, kau cari budak muda. Bayar-bayar baru lepas yang dah berhenti sekolah tu. Aku tanya Kak Ani. Dia tahu perangai Kak Ani. Habis aku bawa pergi kebun. Budak-budak motor tu, budak-budak lagi. Budak yang mak ayah dia orang tak ada mak ayah. Lepas tu ada masalah yang lain, Allah Taala bagi ujian. Budak-budak tu lah. Budak-budak tu aku bawa pergi kebun. Waktu budak-budak tu aku tak pandang dia punya perangai. Tapi aku didik dia orang kecilkan jikorin. Jadi aman dunia ni. Buat macam Ayah Walid belah sana. Aku ni tengok tak ada pindah tang mana. Selalunya aku bawa dia pergi masuk kobong, buat leni, pakai kompos. Dulu aku buat Eddie ni, dia tak tahu lah macam mana Eddie, dia tak boleh kerja kebun, dia lembik. Sebab badan dia